Nasi lemak sotong legenda selepas lebih setengah abad kekal menjadi pilihan ramai. Assalamualaikum. Setelah diminta oleh netizen, hari ini saya bawa ke kedai nasi lemak kukuh dalam tong kayu, Restoran Azhar. Nasi lemak sotong ni, jangan kata orang Temerloh, orang luar Temerloh pun jarang yang tak tahu. Okey, kedai ni memang bersejarah lah. Bukan saja paling lama, tapi juga kekal hingga sekarang. Dibina mula pada tahun 1972, bermula di kedai sebelah hujung sana. Berek kedai ini juga sebelah kedai bateri orang panggil sekarang. Dari 1972, 82, 92, 2002, 2022, dah 53 tahun. Yang menariknya, nama Restoran Azhar. Azhar itu adalah singkatan kepada nama dua orang tokek kedai ini pada peringkat awal, iaitu Aziz dan Harun. Diambil alih oleh tokek sampai sekarang ni lah, iaitu arwah Samsuddin bin Arifin. Saya dapatkan info daripada Pak Cu. Pak Cu ni ialah adik kepada arwah Aziz Bata, iaitu pengasas kedai ni, yang pernah bekerja di situ awal-awal dulu. Kata Pak Cu, cita rasa nasi lemak Azhar ni adalah dari tukang masak Kampung Baru, Kuala Lumpur. Cita rasa import ya. Dan dulu-dulu ketika Restoran Azhar masih boleh mengeteh lagi di situ dulu, sini akan jadi tempat pertemuan dan makan-makan orang tokoh-tokoh juga lah, seperti ahli politik tempatan dan luar. Di sini mereka bertemu dengan wartawan, kemudian pegawai-pegawai kerajaan, tokoh-tokoh lain lah. Apabila ada event, mereka berkumpul sarapan di sini.